Dakwaan JDT dibiayai dana awam dan kerajaan adalah salah. JDT tidak menggunakan dana awam dan dana kerajaan. Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, dengan tegas menafikan dakwaan di media sosial bahawa 91% daripada hasil pendapatan kelab pada tahun 2024 datang daripada sumber awam atau berkaitan kerajaan kerana ia adalah tidak tepat, tidak berasas serta satu salah tafsir terhadap fakta sebenar. Walaupun akaun kewangan teraudit JDT menyenaraikan Majlis Sukan Negeri Johor serta geran atau sumbangan kerajaan, ia hanyalah prosedur operasi standard di mana dana disalurkan melalui saluran tersebut bagi pelbagai tujuan. Untuk rekod, adalah menjadi amalan biasa di Malaysia bahawa semua penajaan sukan daripada syarikat swasta, yang merupakan sebahagian besar daripada 91% yang didakwa dalam kes ini, disalurkan melalui Majlis Sukan, Peringkat Kebangsaan dan Negeri, bagi tujuan pelepasan cukai kepada syarikat-syarikat berkenaan. Oleh itu, semua penaja-penaja swasta JDT juga menyalurkan dana penajaan melalui Majlis Sukan. Geran dan sumbangan kerajaan yang diberikan pula adalah khusus untuk pembangunan sukan di peringkat akar umbi, termasuk penganjuran kejohanan remaja serta program pembangunan akar umbi di semua daerah di Johor. Sebahagian besar dana ini disalurkan kepada Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, PBNJ, dan juga Persatuan Bola Sepak Daerah bagi tujuan tersebut. JDT ingin menjelaskan bahawa tiada satu pun daripada geran ini digunakan untuk operasi bola sepak kelab, termasuk perbelanjaan pasukan utama, gaji kaki tangan, operasi akademi JDT mahupun penyelenggaraan aset kelab. Alistair Edwards, Ketua Pegawai Operasi dan Pengarah Teknikal Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim.